Untuk yang kaki camping, korang takkan tak tahu nama tempat ni. Tempat ni nama dia Kaki Bukit Genting. Kat sini, air dia sangat cantik dan juga bersih guys. So kalau korang nak ke sini, korang kena pastikan korang booking dulu. Untuk trip kali ni, aku bersama dengan family aku bermalam dekat sana 3 hari 2 malam. Bila sampai sini, korang wajib lintas sungai ni untuk sampai ke korang punya campsite ataupun korang punya tempat glamping. Best kan? Air pun jernih guys. Korang jangan lupa bawa seluar untuk tukar sebelum lintas. Sampai je ke tapak kemah ni, aku terus pasang kemah aku. Jadi korang tengok dulu aku pasang kemah ya. Aku nak upgrade kemah juga ni sebab kemah ni terlalu kecil untuk aku solat dekat dalam kemah. Kat sini ada juga surau tapi surau dia sedikit jauh. Jadi kalau kemah tu besar, korang senanglah, mudah untuk korang solat dalam kemah. Betul tak? Okey, lepas aku pasang kemah, aku jalan-jalan tengok sekeliling. Tapi korang tengok ni, bersih kan tempat ni? Nak datang tempat ni, korang kena wajib booking dulu. Kalau korang tak booking, kalau korang datang je, takut penuh. Jadi aku cadangkan korang booking dulu tarikh yang sesuai untuk korang pergi camping. So inilah dia Kaki Bukit Genting. Cantik kan? Okey, sekarang tiba masa untuk malam pula. Kalau untuk malam, korang jangan risau. Kat sini ada lampu. Keliling ni semua lampu. Jadi teranglah tempat ni. Mungkin gambar aku tak clear kot. Tapi korang boleh tengok sana sini ada lampu. Untuk plug point pun diorang ada sediakan. Jadi korang kena tanya dekat mana, pokok mana yang ada plug point. Jadi senang untuk korang charge ataupun pasang lampu. Korang tengok ni. Malam pun ada orang mandi guys. Kalau dah siang hari sejuk, aku tak tahulah kalau waktu malam macam mana. Sejuk gila air dia. Tempat ni besar geng. Korang boleh pilih nak tapak yang mana. Jadi korang kena tanya dulu ada ke tak. Korang boleh tengok sendirilah dalam video ni sampai habis. Aku jalan sampai ujung. Okey, untuk bahagian atas tu kalau korang nampak, atas tu ialah glamping. So yang mana tak nak bawa kemah, korang boleh sewa kemah kat sini. Mudah kan? Korang tengok ni, terang tak terang lampu kat sini. Sana sini ada lampu guys. So jangan risau, okey? Okey, korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey? Follow juga. Okey, bye-bye. Nanti ada lagi, saya upload lagi.